Okey, hari ini kita nak tengok bab yang pertama, sukatan membulat. Bahagian pertama dia radian. Radian ialah untuk satu unit lah. Satu unit untuk sudut. Okey. Sudut biasa kita guna darjah kan. Okey. Tapi sekarang kita guna radian. Okey. Macam mana nak tukar radian ni kepada darjah? Cara dia, kita ambil yang pertama, 2/5 pi. Okey, soalan ni 2/5 pi. Kita kena darab dengan darjah Jadi kena darab dengan 180 darjah. Ingat bila kita nak darjah, darjah kena letak atas. Okey, per pi. Per pi. Okey. Jadi lepas ni hanya kerja simple je lah. Guna kalkulator tekan. Okey. Yang ni pun boleh cancel dulu. Pi dengan pi boleh cancel dulu. Okey. Tolong type dalam chat room, bagi tahu cikgu berapa jawapan ni. Okay. So jawapan dia senang sahaja, iaitu 72 darjah. Okey. Jadi radian ialah satu unit selain daripada darjah. Okey, kalau kita nak tukar jadi darjah, darab dengan 180 per pi sahaja. Okey. Ini kita tak payah nak guna pi sebagai 3.142 sebab sini adalah pi, sini pun pi, dia boleh potong. Okey. Next kita tengok contoh yang kedua. 2.25 radian. Ini pun sama jugalah. Kita kalau nak tukar jadi darjah, darab dengan 180 darjah per pi. Okey, kali ni bila you tekan dalam kalkulator, okey, kamu kena tekan pi ni sebagai 3.142. Seperti mana yang soalan suruh. Okey, sekarang boleh type dalam kalkulator. Berapa jawapan ni? Okey. Puan dah dapat, Syari dah dapat. Darren dah dapat. Okey, Ishan kenapa Ishan? Ishan angkat tangan kenapa? Salah tekan. Okey. Alright. Baik, betul. Okey. Jawapan anda semua betul. 128.899. Okey. So, bundarkan 90 darjah. Okey. 90 darjah. Okey. Jadi ini bahagian contoh yang pertama ni boleh faham tak? Kalau boleh faham type M, kalau tak boleh faham type F. Okey, mari kita tengok soalan yang kedua. Sekarang kita nak tukarkan daripada darjah kepada radian. Okey, daripada darjah kepada radian. Kita tengok soalan A dulu. 40 darjah macam mana nak tukar jadi radian? Okey, ingat tadi kita nak tukar jadi darjah, 180 darjah tu kena letak di atas. Maka bila tukar ke radian, 180 darjah tu kena letak di bawah. Okey. Dan pi letak di atas pula. Okey. Jadi dia terbalik. Okey, dia terbalik. Dan soalan ni ada tulis dalam sebutan pi. Maksudnya kita tak payah tekan pi sebagai 3.142. Okey, jawapan kita nanti ada pi. Okey, jawapan kita nanti ada pi. Kita hanya kena tekan 40 bahagi 180, maka dapatlah jawapan dia. Okey. So jawapan dia, perpuluhan dia panjang. Okey, kalau you tengok kalkulator, perpuluhan dia 0.222222, sangat panjang. Okey, jadi kita guna pecahan. Okey, kita pilih untuk tulis pecahan, lebih cantik. Okey, dan unit dia adalah
radian. Alright. Ini contoh A. Yang pertama untuk 40 darjah. Kita ada satu lagi yang 150 darjah. Cara dia sama je. Darab dengan pi per 180 darjah. Okey. Dan tekan dalam kalkulator, kita akan dapat jawapan. Cuba bagi tahu cikgu jawapan berapa nilai dia. Pi tak payah tulis sebab cikgu tahu memang ada pi dekat belakang. Okey. Perpuluhan dia pun tak berapa cantik. So kita elakkan guna perpuluhan. Maka kita guna pecahan. Okey, kita guna pecahan. Berapa nilai pecahan dia? Okey. Bagus Semua dapat kan? Tak ada masalah Alright. So dia adalah 5/6 pi. Okey. Unit dia radian. Radian kita tak payah tulis panjang. Tulis short form sahaja. RAD dot. Okey. RAD dot. Okey, untuk soalan yang seterusnya, soalan B, kita kena kira yang pertama, 110 darjah 30 minit. Okey. Darjah minit. Sama juga jalan kerjanya, darab dengan pi per 180 darjah. Okey, yang ini semua tolong tekan kalkulator. Tapi masa tekan kalkulator, pi ini mesti dilibatkan sekali. Guna 3.142. 3.142. Okey, darjah ini berada di atas button ENG dalam kalkulator. Okey, ENG Ini pun sama juga. Button yang sama. Okey, button yang sama. Atas button ENG, bawah button punca kuasa 2. Okey, cuba sekarang. Okey, berapa dapat? Bagi dalam nilai perpuluhan Okey, kalau you nak jawapan kamu dalam bentuk perpuluhan, tekan balik button yang sama selepas dapat jawapan. Okey, tekan balik button darjah tadi. Okey, selepas dapat jawapan, kamu akan dapat jawapannya. Okey, Ridwan, tolong try lagi sekali Ridwan. Okey, siapa yang tak faham boleh bagi tahu. Alright. So semua dah dapat Jawapan dia ialah 1.9288. Okey. Jadi kita gundakan jadi 929 radian. Okey. 929 radian. Baik. Ada satu lagi contoh iaitu 320 darjah. Okey. Yang ini pun sama juga. Pi letak atas, 180 darjah letak bawah. Tekan kalkulator, dapat jawapan. Okey, cuba. Berapa dapat? Okey, Fadila dah dapat, Cindy dah dapat, Fongen dah dapat. Okey. Alright. Semua dapat Ishan kena type semula Ishan tak dapat, tak betul lah itu. Okey. So jawapan dia ialah 5.586. Okey, 86. Ini tolong buat pembendaran dengan betul lah. Alright.